Membaca adalah aktiviti yang sangat saya gemari kerana ia bukan sahaja mengisi masa lapang, malah memberi saya peluang untuk menambah ilmu dan meneroka dunia yang penuh dengan imajinasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama daripada Himania Amara binti Muhammad Johari. Berumur 10 tahun dari Sekolah Kebangsaan Cikai, Kemaman, Terengganu. Hari ini saya akan menyampaikan bicara buku tentang sebuah buku kegemaran saya yang diberi tajuk Kakak Tua Utusan Raja. Buku ini tergolong dalam genre cerita rakyat dan semestinya jenis buku kegemaran saya. Buku ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia serta Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Buku cerita Kakak Tua Utusan Raja ini telah ditulis oleh saudara Muhammad Nara Azim. Buku ini membawa pembaca mendalami kisah yang sangat menarik untuk kita teladani bersama. Buku ini juga mempunyai 32 halaman yang dipenuhi ilustrasi berwarna. Meski pembacaan yang pendek, namun penuh dengan makna dan sangat sesuai untuk pembaca muda. Buku cerita ini mengajak pembaca mengenali kisah seekor burung kakak tua yang dipilih oleh raja untuk menjadi utusan istana kerana sangat pelitah berkata-kata. Tugasnya sangat penting, iaitu menyampaikan pesanan raja kepada rakyat dan pembesar negeri. Pada awalnya, semua orang berasa kagum dan terhibur dengan ketetahan kakak tua ini. Namun, tanpa disedari, sikapnya suka mengulang kata-kata tanpa memahami maksud sebenar mula menimbulkan masalah. Kata-kata yang sepatutnya biasa saja bertukar menjadi punca salah faham, pergaduhan dan kekeliruan antara raja-raja. Akibat mulut badan binasa, begitulah akhirnya burung kakak tua dikurung dan dipenjara untuk tidak berkata-kata lagi. Cerita ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Ia mengajar kita supaya sentiasa berfikir sebelum bercakap, menjaga kata-kata dan tidak menyampaikan sesuatu tanpa mengetahui kebenaran. Menariknya, dalam cerita ini disampaikan dengan cara yang ringkas tetapi memberi kesan yang mendalam kepada pembaca. Kisah ini menekankan banyak pengajaran dan nilai-nilai murni. Pengajaran pertama ialah fikir sebelum berkata, tidak menyebarkan perkara yang tidak pasti dan menjaga tutur kata supaya tidak menyakitkan hati orang lain. Yang kedua, elakkan menyampaikan cerita atau maklumat yang belum tentu benar kerana boleh menimbulkan salah faham. Dan yang terakhir, amat menghormati dan menjaga hubungan dengan orang sekeliling kerana kata-kata yang tidak dijaga boleh merosakkan hubungan persahabatan. Gaya lukisan ilustrasi yang dihasilkan oleh Muhammad Firdaus Hussain dalam buku ini menyerupai lakaran komik kasar. Perinciannya tidak terlalu halus namun cukup jelas untuk membuatkan jalan cerita ini lebih menarik. Buku cerita ini sangat menarik bagi saya kerana jalan ceritanya banyak memberikan jalan. Kisahnya benar-benar mencetuskan rasa ingin tahu dalam diri saya, seolah-olah menarik saya untuk terus menyelangi setiap peristiwa hingga ke hujung cerita. Tambahan ilustrasi yang dramatik membuatkan jalan cerita menjadi lebih menarik. Kesimpulannya, buku Kakak Tua Utusan Raja ini sesuai dibaca oleh semua peringkat umur, dari kanak-kanak hingga dewasa. Ia mengajar kita nilai yang perlu ada dalam setiap diri manusia. Saya sangat menggalakkan buku cerita ini kepada semua pembaca yang meminati kisah-kisah yang penuh pengajaran ini. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Terima kasih.